Ada pemimpin UMNO yang kata hasrat BN Johor tanding Solo adalah malapetaka. Jadi apa komen Abah tentang ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton. Selamat datang ke Omar Puak Podcast. Jangan berlapik. Bersama ayah saya iaitu Datuk Puat aka Abah saya. How are you, Bah? Alhamdulillah. Kita pun dah lama tak bersiaran ni. Betul, Bah. Kita agak hampir 2 bulan rasanya kita Betul. tak bersiaran. Ya, Atas sebab kita nak menghormati bulan Ramadan, kita nak menghormati bulan Syawal juga. betul. Jadi, Bah, rasanya selama hampir 2 bulan ni terlalu banyak sangat isu. Betul. Even minggu ni pun, Bah, banyak sangat isu. Semua isu yang panas-panas. Betul. Jadi agaknya ataupun mungkin Abah pun dah lama menunggu saat untuk Abah bercakap secara terbuka di podcast Omar Puat Jangan Berlapik ni. Jadi bagi penonton semua di luar sana, kita akan dengarlah apa isu yang kita akan berbahas ataupun kupas pada hari ni. Jadi, Abah, Omar ada satu soalan. Ya. Ini pun soalan yang hangat lah orang kata. Ada pemimpin UMNO yang kata hasrat BN Johor tanding Solo adalah malapetaka. Jadi apa komen Abah tentang ni? Pertama, Abah pun heran apa alasan untuk dia mengatakan bertanding solo ini adalah malapetaka. Sebab dulu pun apabila BN Johor mengadakan pilihan raya awal pada tahun 2022 pada bulan Mac, kita bertanding solo, ya, dan kita menang 40 kerusi. Tetapi alasan yang diberi, yang Abah pun dengar juga, dia mengatakan bahawa masa BN Johor menang pada tahun 2022 itu kerana ketika itu pengundi Cina tak keluar mengundi sebab mereka takut COVID. COVID apa? Ya, kalau COVID kita tak akan buat pilihan raya. Betul. Jadi pada Abah, itu alasan yang tidak kukuh, sebab dia mengatakan dalam PRU peratus mengundi naik kepada 77%. Sebenarnya naik itu ialah kerana ketika itu pengundi muda automatik ini kali pertama mengundi. Ya. Jadi mereka ketika itu mengundi berasaskan kepada sentimen dan kebetulan berlakunya gelombang hijau dan sebagainya. Maka sebab itulah berlaku perubahan. Sebenarnya akan menjadi lebih malapetaka jika sekiranya pilihan raya Johor ketika itu diadakan serentak dengan PRU. Nasib baik kita buat cepat. Dan pada Abah, ketika itu kenapa kita menang majoriti 2/3 ialah kerana rakyat bangsa Johor mereka nakkan stability. Sebab kerajaan yang wujud selepas PRU yang ke-14 pada 2018 adalah kerajaan Johor yang tidak stabil, sehingga berlaku pertukaran menteri besar 3 kali. Seperti mana berlaku pertukaran Perdana Menteri 3 kali. Ya. Jadi walaupun maksudnya Johor ditadbir oleh Parti Bersatu ketika itu, tetapi ketidakstabilan itu menyebabkan tidak banyak benda yang boleh dilakukan oleh kerajaan negeri Johor ketika itu. Sebab itu apabila Hasni menjadi Menteri Besar, maka dia mengambil keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri untuk mendapatkan mandat baru, majoriti yang lebih besar. Dan alhamdulillah, maksudnya kita yakin rakyat memberikan respon keperluannya sebuah kerajaan yang kuat, yang kukuh, yang majoriti 2/3, dan sebab itulah BN menang. Jadi tak timbul soal COVID, orang Cina tak nak keluar mengundi dan sebagainya. Jadi sebab itu kali ini apabila kita bertanding solo dan mencadangkan dibuat pilihan raya lebih awal, tujuannya ialah kita mahu supaya bangsa Johor memberikan mandat
majoriti 2/3 yang lebih kukuh supaya kejayaan yang tidak disia-siakan dalam tempoh 4 tahun ini dapat diteruskan. Sebab matlamat kita ialah untuk menjadi Johor sebuah negeri yang maju menjelang 2030. Jadi ini bukan soal malapetaka, ya. Ini adalah soal bahawa rakyat Johor lebih bijak untuk memberi mandat yang lebih kuat supaya kerajaan yang stabil ini, ya, yang terbukti di bawah kepimpinan Datuk Wan Hafiz Ghazi ini dapat meneruskan tugasnya, kerjanya untuk menjadikan Johor sebuah negeri yang makmur. Jadi rasanya pemimpin UMNO yang cakap malapetaka ni agaknya dia tak berapa study well apa yang berlaku before this. Ya, sebab itu Abah yakin bahawa ini cakap-cakap nak mengampu dan sebagainya, ya. Sedangkan kita amat serius memerlukan penerusan sebuah kerajaan yang stabil yang kita buktikan bila kita diberi mandat itu pada tahun 2022. Seperti Abah sebutkan tadi bahawa Johor membuktikan kejayaannya apabila diurus dengan baik oleh kerajaan di bawah kepimpinan BN Johor, iaitu Datuk Wan Hafiz Ghazi. Maka sebab itulah kita nak bertanding solo ini pun sebenarnya bukan kita orang kata sombong, angkuh dan sebagainya. Ya. Sebab itu bila kita menang 2/3 atas titah dan juga nasihat penuh hikmah oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, maka pihak pembangkang pun kita tak panggil pembangkang, kita menghormati peranan mereka. Sebab itu kita panggil mereka pengimbang, dan mereka juga mendapat peruntukan yang sama dengan wakil-wakil rakyat BN untuk mentadbir di kawasan mereka. Jadi pada kita kita yakin rakyat Johor lebih mengetahui tentang keupayaan BN Johor untuk mendapatkan mandat yang lebih kukuh ini. Tadi Abah ada mention berkenaan ada pihak yang mengatakan kita ni sombong dan sebagainya. Ya. Jadi apa baru-baru ni ada berlaku laungan di Convention Pakatan Harapan. Yang laungan tu Ya, di Johor Bahru. Ya, di Johor Bahru. Laungan tu dia sebut laungan UMNO pengkhianat bergema di convention tersebut. Jadi apa komen Abah kalau tentang UMNO pengkhianat? Adakah UMNO ni betul pengkhianat ke? Dekat Johor lah orang kata. Adakah UMNO ni pengkhianat? Sebab itu pun tak betul. Sebab di Johor tidak wujud pun kerajaan paduan. Ya, maksudnya di Johor berbeza dengan di negeri-negeri yang lain, baik di Melaka, ya, ataupun di Perak ataupun di Pahang. Maksudnya tidak ada kerajaan perpaduan di situ. Maka tidak timbul isu pengkhianatan ini. Itu satu. Yang kedua, kita pun BN bukan dalam komponen PH. So kenapa nak panggil kita pengkhianat? Ya. Jadi itu adalah tuduhan yang keterlaluan. Sebab kita seperti Abah sebut tadi bahawa kita tidak membezakan wakil rakyat pengimbang. Mereka mendapat peruntukan dan juga diberi perhatian yang sama oleh kerajaan negeri di bawah Wan Hafiz, termasuklah bantuan kasih Johor dan sebagainya. Kemudian mereka cuba mengungkit bahawa kejayaan Johor yang pertumbuhan ekonominya 6.4%, iaitu melepasi average nasional. Beberapa projek seperti zon ekonomi bebas Singapura Johor. Betul. Ini dikata adalah atas yang besar kerajaan pusat. Kerajaan pusat. Dia kata. Yang ni Abah nak menyatakan bahawa kalau bagi emas segunung, sebesar gunung pun, kalau tak ditadbir, diurus dengan baik, ya, tak ada idea baru dan sebagainya, takkan ke mana juga.
Betul. Sebab tu yang penting ialah soal kepimpinan, idea, kesungguhan, komitmen. On Hafiz turun ke bawah, pergi akar umbi. Contohnya apabila berlaku kesesakan di CIQ, dia sendiri turun. Maka barulah benda tu bergerak. Ya, ini bukan soal pemimpin tidur, pergi apa ni, ke Batam dan sebagainya, Hmm. main golf ke apa kan. Betul. Jadi ketika ditabir oleh Bersatu, uh, apa kejayaannya, Hmm. ya. Sebab itu soalnya ialah kita memang apa ni, menghormati peranan kerajaan pusat, tetapi kita yakin bahawa kejayaan di Johor itu juga adalah kerana pimpinan, komitmen, kesungguhan, kejujuran, keikhlasan pemimpin, khususnya Datuk Wan Hafiz Khazi. Hmm. Sebab tu kalau kita nak buat perbandingan Negeri Sembilan, itu di bawah kerajaan PH. Maksudnya uh, adakah maksudnya kejayaan mereka itu boleh dibanggakan sehinggakan krisis perlembagaan dan adat yang melibatkan undang luar pun tak boleh diselesaikan. Betul. Ya, jadi sebab itu pada Abah maksudnya kalau tidak diuruskan dengan baik pun tak ada makna. Itu yang Abah sebut tadi, sebesar gunung emas, kalau pemimpin tidak komited akan ke mana kan. Jadi sebab itu kenapa maksudnya kita di Johor, kita menyokong titah Pemangku Sultan Johor, Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, supaya kerajaan pusat mempertimbangkan iaitu hasil negeri Johor itu dipulangkan 25% kepada Johor. Biar Johor manage. Ya, sebab kita ambil contoh, apabila Duli Yang Amat Mulia mencadangkan soal penubuhan sekolah bangsa Johor, ia berjalan, dilaksanakan. Maksudnya bukan cakap kosong, bukan formula kosong orang kata. Tapi memang betul-betul dilaksanakan. Sebab itu kalau kita diberi 25% untuk manage apa ni, hasil negeri Johor itu, rasanya lagi banyak yang kita boleh buat. Sebab itu kita minta apa ni, supaya diwujudkan LRT di Johor. Tapi yang kita nak diberikan ialah EART. Kan? Itu pun baru orang kata surat tunjuk minat. Walaupun disebut 10 bilion kan, tapi belum dilaksanakan. Tapi Pulau Pinang dia dapat terus laju. Ya, jadi sebab itulah nak katakan bahawa peranan kerajaan pusat, tapi kalau sekiranya pimpinan negeri tidak agresif, ya, tidak bekerja keras, dia tidak akan ke mana. Abang ambil contoh ya, zon ekonomi bebas Singapura, Johor. Betul. Ya, ini melibatkan kerajaan persekutuan. Tapi Datuk Wan Hafiz Khazi, dia mengambil inisiatif, dia sendiri bergerak, dia keluar negara, menarik pelabur asing. Dia ke China berapa kali? Ya, walaupun tanpa kehadiran Singapura, tapi dia sendiri pergi. Dia mengadakan dialog di Harvard, dia mengadakan dialog di MIT. Ini yang Abah kata bahawa dia bersungguh-sungguh ya, menggunakan ruang yang disediakan itu, berusaha sendiri untuk membawa pelabur masuk ke negeri Johor. Jadi bila komen Abah tentang tadi berkenaan dengan kejayaan yang telah dibuat oleh Wan Hafiz, Oman petik satu ayat yang datang daripada Anwar Ibrahim sendiri, iaitu PMS kita. Ya. Dia menyebut kita tak makan ugutan budak-budak. Kita tak tahu dia melambangkan kepada siapa kan. Tapi bila dia cakap macam tu di Johor, kita pun mungkin faham maksud dia kepada siapa. Ugutan yang kita punya Menteri Besar telah umumkan yang kita akan tanding keseluruhan ke semua kursi di DUN Johor. Jadi Abah nak komen tentang apa ceramah yang datang daripada Dia mudah je. Apabila kita menuduh orang lain sebagai budak, itu adalah kebudak-budakan. Menuduh orang sebagai budak, itu adalah kebudak-budakan. Sebab itu bila kita nak bertanding solo, ya, kita tak mahu
bahawa PN Johor ini terpalit dengan masalah dan naratif yang negatif yang dihadapi oleh PMX. Ya, dia diserang habis-habisan setiap hari oleh Rafizi. Kan? Abah tengok PMX pun tak jawab. Isu-isu yang dibangkitkan oleh Rafizi seperti isu Farhas dan sebagainya, isu reformasi tak dilaksanakan dan sebagainya. Kalau tak betul jawablah. Sebab bila tak dijawab, persepsi kepada PMX terjejas. Dan ini boleh menjejaskan BN Johor. Sebab tu kita ambil keputusan, baik kita bertanding solo. Daripada kita terpalit, akhirnya kita yang tak pasal-pasal terkena dengan kotoran yang dibawa oleh kerana dibangkitkan oleh pihak lain. Jadi sebab itu pada Abah, keputusan bertanding solo ini adalah dan mesti dihormati. Jadi Abah, memandangkan Abah dalam MKT, Ya. berdasarkan daripada ucapan PMX tu, dia telah umumkan selepas ni Johor pun dia akan tanding semua kursi, Negeri Sembilan pun bertanding semua kursi, Melaka pun bertanding semua kursi. Jadi Abah sebagai MKT UMNO, bila Abah tengok dia bagi ucapan seperti buat pengumuman bertanding semua kursi, jadi apa komen Abah sebagai MKT? Sepatutnya bila Rafizi Nek Nazmi letak jawatan sebagai ahli parlimen, buatlah pilihan raya kat situ. Pilihan raya kecil. Tengok berani ke tak berani. Kan? So bila Johor kata nak bertanding 56 kursi, maka PH pun kata dia akan bertanding semua kursi di Selangor, di Negeri Sembilan. Itu hak mereka. Kita tak ada masalah. Ya. Sebab tu oleh kerana krisis di Negeri Sembilan itu, sepatutnya bila Menteri Besar menjadi kerajaan minoriti kerana 14 adun BN menarik sokongan terhadap Menteri Besar. So kalau gentleman, buatlah pilihan raya dan bertanding semua kursi. Dan kita ada pengalaman di Sabah. Ya. Kita kata okey, kita bincang, kau bertanding di sini, kau bertanding di sini. Akhirnya kita ambil contoh di Kemabong. PH letak calon juga di Kemabong lawan calon BN. Jadi sebab itu dia very subjektif bila kita kata tak wajar bertanding solo dan sebagainya. Sebab sudah ada bukti di Sabah pun kena tikam daripada belakang. Do you think PRU akan datang, BN pun akan datang, solo semua kursi? Do you think? Ini kita pulangkan kepada kepimpinan UMNO. Okay. Dan seperti biasa kita akan bincang dalam MKT. Okay. Ini bukan keputusan individu, termasuklah apabila kita buat keputusan bertanding solo dan di semua 56 kursi di Johor. Ini bukan soal keputusan yang amat berhormat Dato' On Hafiz Gaji seorang. Ya, ini keputusan bersama. Dan ini perlu dihormati. Sebab itu bila ada orang kata bahawa ini malapetaka, ini pandangan Pribadi. Pribadi dia seorang. Sepatutnya dia kena menghormati pandangan majoriti. Malapetaka apa pun, Omar pun sendiri tak faham apa yang malapetaka. Itulah. Bila tengok sendiri kan, kerajaan negeri Johor bagi banyak insentif pun, bantuan pun kepada rakyat Johor. Jadi itu yang kita tak faham apa maksud beliau. Ya, Bah, jadi rasanya untuk topik ni kita tutup dulu. Ya. Kita mungkin pergi ke episod untuk bincang perkara lain. Jadi rasanya untuk episod kali ini kita itu saja soalan daripada Omar, dan Abah pun telah kupaskan semua isu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa subscribe, like dan juga berikan komen feedback kepada kita punya episod apa yang kita bincangkan, kupaskan. Jadi itu saja daripada saya dan juga Abah, Datuk Puat. Sekian, terima kasih.